Sentiasa bersiap siaga menghadapi krisis bencana selain melatih daya tahan kuat kepada para medik serantau Asia dan kebangsaan. Itu antara matlamat pertandingan Major Incident Response Exercise atau MIREX 2012 yang diadakan 5 hari bertempat di Universiti Utara Malaysia UUM Simpok. Ini merupakan kali ketiga MIREX diadakan. Ia disertai oleh 14 pasukan kebangsaan yang terdiri daripada peserta seluruh Malaysia. Manakala kategori antarabangsa disertai 6 pasukan iaitu Indonesia dan Thailand. Antara cabaran yang dipertandingkan termasuk Hydro Challenge, CSI Challenge dan Marathon Challenge. Beberapa aktiviti lain turut dijalankan, antaranya bengkel kemahiran, klinikal dan survival. Umpamanya, kalau kita hantar di masuk hutan tengah malam, kita mesti mendaki mereka keluar dalam masa 30 minit. Jadi kalau mereka dalam, umpamanya kalau kita tim-tim keluar merawat lebih kurang 10 orang, kita kata 30 minit je. Jadi setiap KPI ini yang kita katakan standard, ya, standard international. Program ini dirasmikan Adun Bukit Kayu Hitam Datuk Ahmad Zaini Jaafar. Sempena MIREX 2012, persembahan dan aplikasi koreografer CPR terbesar pernah disertai turut diadakan. Ia bagi melayakkan persembahan tersebut dicatat dalam Malaysia Book of Record. Tim Kedah muncul juara peringkat kebangsaan.